Halo geng, hari ni projek kita dalam dapur Liana Lives Kitchen. Kita masak sambal geprek. Ni bukan sambal biasa, ni sambal legend yang boleh buat hang berpeluh macam marathon. Tapi last senyum sebab sedap gila. Dalam kuali, mula-mula kita panai minyak. Bila minyak dah betul-betul panas, kita bor bawang merah, bawang putih, cili merah dengan cili padi. Bau dia naik je, jiran sebelah pun terjenguk keluar tingkap. Kalau angin kuat, jangan pelik kalau ada orang bersin sebab bau pedas pun dah jadi aura. Kita kacau slow-slow, kasih semua layu elok. Inilah rahsia sambal Paul. Kena sabar tunggu sampai pecah minyak. Masa ni sambal berubah jadi merah menyala, kilat cantik. Macam makeup Jun pakai highlighter. Ni sambal bukan makan saja-saja, geng. Dia partner prem ayam geprek goreng rangup. Sekali cicah, ala diet semua hilang. Percaya kata, ada yang boleh tambah nasi sampai 2 kali. Kalau student tengah study, sambal ni kira energy booster level hardcore. Fun fact sikit, sambal geprek ni asal dari Indonesia, tapi kita ramage ikut tekak Malaysia. Pedas lebih sikit, manis sikit, confirm ngam. Ha, tengok no, sambal dah mula blok dalam kuali. Bunyi macam muzik background dapur. DJ pun kalah beat ni. Set lagi boleh angkat. Pairing dengan ayam goreng panas. Pedas tahap jantung bergetar, tapi confirm repeat order.